UMNO tuan-tuan, sejak beberapa puluh tahun yang lalu UMNO telah menyeleweng daripada dasar dan tujuan penubuhan. Dia tempat berhimpun orang-orang kaya, pelobi projek, orang-orang yang cari makan sebagai broker, sebagai tukang lobi, tukang atur tender. Berpuluh tahun akhirnya dia tersungkur dengan limpahan duit dan kekayaan. Tuan-tuan tengok list senarai ketua-ketua bahagian UMNO yang menerima dana daripada YMDB. Juta-juta satu-satu bahagian, juta-juta ketua-ketua bahagian dapat duit. Pasal apa dia terima duit? Pasal dia kena belah orang di bahagian dia dengan duit. Kita tak ada tuan-tuan ahli PAS belah PAS. Demo ada, parti kena belah orang demo. Maka berlaku sakau menyakau, terburuk dalam sejarah. Akhirnya tinggal 26 kerusi rebah di kaki DAP. Hari ini DAP buat minta maaf balik. Bukan mencengeng kata kat DAP kemarin. Hari ini DAP bunyi minta maaf tarik balik. Buat malu Melayu lah.